Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak masak keladi lah. Kena calur dulu. Bila dah calur sekarang, barulah kita masak dia. Caru-caru ni dah. Dia dah melogaknya hari ni kan. Dah kita calur keladi tadi tu. Sekejap lagi Pak Murad nak dialihkan dengan kuali yang lain. Nampak air dah melogak. Pak Murad nak masukkan barang-barang dia. Ni dalamnya semua ada ni. Kamili, dia blender, bawang putih, bawang merah, halio, kunyit, belacan. Belacan. Ni yang bahan dia. Pak Murad masuk ni. Tu dah. Ini masak asam rabui namanya. Lepas tu Pak Murad masukkan dia punya cili goreng. Cili goreng dah masuk. Bila dia dah melogakkan, Pak Murad masukkan bahan-bahan dia dengan asam koping, dengan daun kosum, bukan daun kotum lah, daun kosum. Daun kosum. Sama keladi dia tu. Sekejap lagi lah. Pak Murad masukkanlah keladi dia ni tak payah ditumis-tumis dah. Tahu rebus je. Rebus masuknya tu. Ni daun kosum. Daun kosum ni Pak Murad taruh daun kosum. Ni asam koping ni. Asam koping Pak Murad masukkan. Lepas tu ada gula merah sikit. Gula sikit je gula. Gula. Biar dia rasa manis-manis sikit. Sudah. Ni ada. Pak Murad pun nak masukkan 3 sekawan. Semua dah ada. Pak Murad masukkan 3 sekawan. Ni dah sudah masak ni. Dah nampak melogak dah masak tu. Ni Pak Murad nak engkek pula ni. Pak Murad padam api dulu. Tu dah. Ni lah hasil guys. Mantap.